Kenapa tak detect lah? Saya rasa cikgu yang tak dengar suara belajar. Ah? Apa tu? Ada yang buka mic ke? Sorry. Oh ya ke? Ya Allah, jap 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 jap. Jap. Patut cikgu tak boleh dengar. So ya, sorry kejap 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 Cikgu try balik. Sorry sorry sorry. Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Dengar dengar dengar. Okay, sorry sorry. Siapa yang tanya ni? Boleh ulang balik? Cikgu dah dengar lah sekarang. Apa dia? Apa dia? Siapa tanya? Atika tanya. Saya nak koyak lah cikgu macam ni. Saya nak bakar dah kertas tu tau. Tunggu sekejap lagi. Itu Apa je. cikgu? Apa cikgu markah saya turun tau. Kakak saya semua turun. Asalnya A. Lepas tu dia turun. Pakat-pakat member saya dia dapat B, C. Saya pun turun. Macam je pun. Ih, Atika berapa Atika? 50. Dulu? 60. Tahun lepas 55. Tahun ni 50. Oh, 25. Lemah dekat mana? Lemah dekat kertas satu ke? Kertas satu pemahaman. Cikgu kita orang kata karangan cantik semua. Cuma kita orang lemah pemahaman. Itu kami lu. Pemahaman umum dengan pemahaman sastra. Hmm, itu Ah, kami lu. man, biasanya biasanya kan untuk soalan 6 tu lemah kat bahagian kebat, soalan 3 4 dan soalan 7 ni biasa lemah dekat soalan 2. Soalan 2 tu kan dia ambil jawapan daripada bahan. Bahan tu puisi kan, kadang puisi, kadang-kadang pakai cerpen, drama kan. So bila student tak boleh translate, tak boleh tukar kepada ayat susunan biasa, so murid akan hilang 3 atau 4 markah. Itu punca dia. Lepas tu soalan kebat pun tak boleh jawab dengan baik. Itulah punca dapat markah yang rendah dekat kertas 2. Aku cikgu saya target okey 60 nak lah ambil yang tu pun hancur harapan. Okey, dah nampak dah masa depan. Sudah. Apa tak Dia apa baru tak apa. PPT boleh lagi trial. Itulah trial bulan 8 kan rasanya. Hmm, Dekat dah dah ni. tengok dah. Tengok tak tahulah gini-gini kepala dia lah. Okey, untuk calon Pulau Pinang, siapa kat sini calon Pulau Pinang? Soalan trial JPN Pulau Pinang yang buat. Jadi bersiap sedia lah. Soalan dia agak sukar. Sebab tahun lepas punya soalan pun susah juga. Okey, so bersiap sedia. Okey, kita start. Kami dah join ni. Okey, minggu lepas cikgu dah ajar cara nak menulis karangan resume dan juga surat pula dan juga karangan kertas cadangan. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung karangan email dan juga surat kiriman rasmi. Baik, cikgu mulakan dengan email dulu boleh? Okey, semua kena bagi perhatian ya. Cikgu bagi tahu balik cikgu tak akan ulang balik tau topik ni. Hari ni cikgu ajar buat pertama kali, lepas tu cikgu tak akan ulang lagi dah. Tapi jangan risau, siapa yang boleh akses website boleh tengok balik video rakaman. Mana pula ni? Subhanallah. Okey, nampak Sebenarnya, kadang email ni kamu dah belajar dah sebenarnya. Sejak form 1, betul tak? Form 1 dah jenam. Format KSSM diperkenalkan. Sejak KSSR lagi kamu dah belajar format email. Betul kan? Ke lupa dah?
Okey, saya tanya. Siapa kat sini dah belajar dengan email? Cuba respon. Siapa yang dah belajar dengan email? Sepatutnya kamu dah belajar sebab kalau bukan tahun lepas kamu dah belajar sebenarnya. Cuba respon. Kalau tak belajar pun respon. Belum. Kalau dah belajar, respon dah. Sudah. Hmm. Faster, faster. Respon, respon. Siapa yang dah belajar karangan email, komen sudah. Kalau belum, komen belum. Baik. So, belum ke? Aira, Atika, Umaira, semua? Wan hari belum. Yang lain, Farisha belum. Tak. Aira Cikgu-cikgu nak belum. tanya ni. Kan Ya, apa tu ya. soalan karangan? Ada apa tu soalan syarahan. Saya buat kalau buat Okey. karangan biasa tu dia kena tolak markah je. Sebab dia syarahan tu tak silap saya tentang alam sekitar. Sebab saya ada idea sikit untuk alam sekitar tu. Lepas tu saya pilih yang tu. Majoriti Okey. kawan-kawan saya pilih. Okey, kalau tak ikut format, Atikah tak dapat markah cemerlang. Dapat markah kepujian ke bawah. Markah kepujian tu 63 ke bawah. Itu kalau isi Atikah buat tu bagus kan? Tak ada kesalahan bahasa, ayat gramatis, kosakata menarik, ada kata ketoko kan? Tapi cuma slack dia dekat bahagian formatnya. Maksimum markah 63. Tapi kalau Atikah punya huraian pun kurang, tak dapat lah 63. Mungkin dapat 65 ke ataupun dapat 48 ke macam tu lah. Oh, mana ramai belum belajar lagi eh. Okay, tak apa, tak apa. Jadi cikgu ajar ni kamu kena ingat lah. Baik. Okay, sebelum cikgu ajar karangan email ni, cikgu nak beritahu sikit. Karangan email ni ada macam-macam tujuan. Faham? Ada macam-macam tujuan. Yang pertama ialah, apa ni? Untuk meminta nasihat. Menerima pendapat tentang satu isu. Meminta cadangan untuk menyelesaikan masalah. Memaklumkan sesuatu hal kepada orang ramai. Memohon panduan untuk menghadiri temu duga, menceritakan pengalaman kepada rakan, menjelaskan sesuatu isu, menyampaikan maklumat tentang sesuatu penyakit berbahaya, memberitahu keadaan diri kepada keluarga, mengemukakan permohonan maaf. Okey, nampak? Tetapi pada zaman sekarang, kita tidak lagi menggunakan email untuk berhubung dengan rakan-rakan ataupun keluarga. Kenapa? Sebab sekarang kalau kita nak berhubung dengan orang ramai pula, dengan kawan ataupun keluarga, kita menggunakan apa? Aplikasi WhatsApp, WeChat, ada yang DM guna Instagram, ada yang menggunakan Facebook Messenger, apa lagi? TikTok, kan? Jadi tak ada lagi orang gunakan email untuk bertanya khabar ke bersembang ke, kan? Tak ada dah. Zaman cikgu dulu ada. Cikgu, bila cikgu nak sembang kau cikgu, cikgu guna Yahoo Mail. Dulu kita pakai Yahoo Mail eh. Waktu tu Gmail tak ada lagi kot, tak cikgu tak pasti. Waktu tu memang cikgu gunakan Yahoo Mail. Yahoo Mail, Yahoo Messenger. Lepas tu kalau nak buat video call guna Skype. Oh, tu lah kan. Zaman tu zaman cikgu dulu tak ada WhatsApp ke WeChat tak ada. Time tu 2006 rasanya. 2006, 2007 kan. Waktu tu memang rancak menggunakan Yahoo Mail.
Ha. Okey. Jadi sekarang ni email masih lagi digunakan. Masih lagi relevan. Untuk apa? Cuba respon. Sekarang ni orang guna email untuk apa? Belum respon Cikgu nak cakap dengan kamu ni. Sekarang ni kita guna biasanya orang guna email untuk apa? Sebab sekarang orang tak guna email, maknanya email tak guna dah untuk bersembang ke, kan? Ataupun tanya tanya khabar kawan ke, ceritakan pengalaman ke, tak ada dah. So sekarang ni orang guna email untuk apa? Nak cari kerja. Betul? Betul untuk hantar mesej, tapi mesej tu dengan siapa? Okey macam ni. Um, Sekarang ni bila kita nak memohon pekerjaan, kita menggunakan email kan? Contohnya nak kita kena email kita punya resume kan? Minggu lepas kan dah belajar resume kan? So kita gunakan email untuk menghantar resume dekat majikan. Lepas tu nak tahu sama ada kita dapat kerja ataupun tak dapat kerja, majikan tersebut akan membalas semula email. Kalau lulus, dia akan bagi surat tawaran pekerjaan. Nampak? Itulah dia fungsi email sekarang untuk mencari tawaran pekerjaan. Swasta dan kerajaan kedua-duanya menggunakan email. Contoh sekarang kan, kalau ada temuduga. Baru-baru ni ada cikgu menghadiri temuduga PDRM, polis. Kan? PDRM sekarang dia hantar email. Hantar email, dia akan bagi tahu maklumat temuduga tu bila, apa peralatan yang diperlukan, kena sediakan dokumen apa, semuanya melalui email. Jelas? Itulah yang pertama lah. Untuk tujuan mendapatkan pekerjaan. Selain tu, apa lagi kegunaan email kelas? Selain untuk mencari pekerjaan. Apa lagi? Ha, Cuba fikir. Peringkat kamu memang tak gunakan email lah. Bila kamu dah uh, masuk universiti, lepas tu dah kerja, baru kamu tahu email sangat penting. Apa lagi? Bagus orang kita. Urusan rasmi cikgu. Betul-betul. Urusan rasmi guru. Cikgu tunjuk contoh Cikgu nak mengajar, cikgu tunjuk contoh. Contoh yang real supaya kamu faham. Bukan sekadar mengajar email, cara buat email, cara tulis email, apa yang kena ada dalam email, tak. Kita kena ajar dalam bentuk realiti. Sekejap, sekejap. Contoh, sekejap. Cikgu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni cikgu punya email MOE. Kejap slow pula line ni. Kelas, kalau kamu tak dapat dengar suara cikgu, respon dekat chat Jangan senyap. Okey, nampak ni. Sekarang ni kan, sebarang, alamak, apa hang-hang ni? Sebarang urusan surat menyurat tidak lagi melalui, apa kita panggil hard copy. Hard copy tu maknanya secara bercetak. Faham? Contoh kalau ada surat sampai daripada PPD ke, daripada JPN ke sekolah, bukan lagi dihantar secara surat menyurat. Hard copy kan? Tak lagi hantar surat. Dia hantar dekat email. Email apa? Email sekolah.
Okey, contoh kalau surat tu nak hantar dekat cikgu kan. So, pengetua ataupun makanan akan hantar email tu dekat akaun MOE cikgu. Contoh macam ini nampak ni. Cikgu kan ketua guru penasihat pengakap kan, nampak? Sekarang ni cikgu dapat surat daripada Chong Wai Chong, peluang kanan co-curricular, nampak? Data email. Benda ni nampak pertandingan apa ni? Pertandingan kawat kaki daerah Timur Laut. Nampak? Jadi peluang kanan co-curricular dia minta cikgu hantar wakil daripada pengakap untuk menyertai apa ni, pertandingan kawat kaki anjuran PPD Timur Laut, nampak? Jadi cikgu kena print sendiri, lepas tu cikgu sampaikan dekat murid-murid pengakap cikgu. Nampak? Itulah gunanya email untuk urusan rasmi guru. Baru-baru ni pagi tadi nampak pukul 6.30 pagi. Ya ke? Nampak? 6.12 pagi pengetua cikgu email kat cikgu, nampak ni. Dia menjemput sekolah mewakilkan seorang guru untuk menyertai bengkel penulisan puisi bertemakan merealisasikan Merdeka Madani Obonan Abadi. Dekat mana ni? Jalan Ampang. Dekat Selangor. Ampang KL, sorry. Nampak So, lepas cuti sekolah 21 hingga 22 Jun, cikgu kena pergi dekat area Jalan Ampang. Okey, ni surat dia. So cikgu kena pergi bengkel penulisan puisi. Nampak? Ni surat dia lah. Dan ini maklumat program, tarikh, tempat, masa, link pendaftaran peserta, semua dia bagi. Dekat KL, Jalan Ampang KL. So cikgu tengah fikir nak pergi ke tak? Sebab dia buat satu ahad. Kalau dia buat hari kerja, best sikit kan? Satu ahad nak rehat. Nampak? Contoh email. Seterusnya, apa lagi? Okey, baru-baru ni, cikgu pergi melawat rumah cikgu baru siap. Lepas tu cikgu tengok, bil air cikgu melambung. Bayangkan, bil air bulan bulan 3, RM235. Cikgu bengang kan? Cikgu bengang. Cikgu Mahalnya. sebab berlaku kebocoran. Hmm. Cikgu buat inspection dekat rumah kan. Cek paip bocor ke tak. Okey. Tapi kita tengok, kenapa bil air sampai 235 kan? Cikgu membengang gila ni kan. Lepas tu cikgu buat report. Buat report macam mana? Kita kena melalui email lah. Kita email dekat developer ataupun pemaju perumahan. Ni dia. Contoh dia Kejap-kejap. Mana email ni? La ilah Allah. Sekejap siapa klik-klik ni? Zain. Oh, Zain. Hai. Okey. Nampak ni Kepada pihak Matrik, saya ingin melaporkan satu isu berkaitan bil air terkini bagi rumah baru saya. Rumah tersebut masih belum diduduki, namun saya telah menerima bil yang menunjukkan penggunaan berjumlah RM235.93. Bayangkan cikgu tak duduk lagi rumah tu. Cikgu beli rumah tu bulan 1. Sorry. Bulan 1 dapat kunci kan.
So cikgu tak duduk lah. Cikgu biar rumah tu sampailah bulan 5 kan. Tengok cikgu buka app. RM230. Cikgu pening kepala. Padahal tak duduk pun. Cikgu risaulah kok ada jiran pergi curi air ke kan. Dah tahulah. Sebab benda ni cikgu tahu pun sebab jiran cikgu report. Sebab rumah dia pun ada isu yang sama kan. Tapi bil tak ada macam ni. Bil dia dalam RM30. Kan? Cikgu dapat 235. Cikgu pening kepala ni. Okay, berikut adalah butiran tanah untuk rujukan pihak tuan. Projek Ramah Sendayan 2A, nombor rumah, nama cikgu, nombor telefon. Sila rujuk gambar dilampirkan untuk rekod pihak tuan. Saya menghargai sekiranya pihak tuan menyemak perkara ini dan berikan maklum balas sewajarnya. Terima kasih atas kerjasama pihak puan. Okay, eh. So, cikgu upload lah gambar bil. Nampak? Allah, tak nampak eh. Nampak ni kan? Bulan Mac RM230. Bulan April RM7. Ni bil cikgu dapat. Oi, cikgu tak tahu lah. Boleh pensan eh. Takkanlah jin pula yang guna air eh. So matrix pun dah bala bahasa Inggeris eh. Cikgu tulis bahasa Melayu dah bala bahasa Inggeris. Dia Cikgu Amin. Dia Cik Amir Amin. Good day. We acknowledge that the receipt of your email and note the content therein. Also, you request in response, can you be informed that our officer will be touched to facilitate the needful. Meanwhile, you should have any question of concern. We do not hesitate. Bla bla bla. Inilah dia balas. So dia akan bagi maklum bala dengan segera. So apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena follow up lah perkembangan semasa kes ni. Jadi developer ataupun pemaju perumahan yang bertanggungjawab, dia kena buat tindakan segera lah. Jadi itulah dia fungsi email. Email sekarang digunakan untuk urusan rasmi. Faham? Dulu email kita gunakan untuk platform media sosial lah kan. Sembang dengan kawan, apa semua kan. Sekarang email digunakan untuk urusan rasmi. Okey? Jelas tak semua tentang email? Faham tak? Faham. Bagi contoh yang realiti ni tak tahu nak macam mana nak cakap. Minggu lepas dah cikgu tunjuk contoh resume yang cikgu buat. Apa lagi? Contoh tepuk yang cikgu dah buat. Yang ni email pun cikgu dah pernah buat. Okey, faham. Alhamdulillah. Yang lain faham ke yang lain? Atika faham, Atika? Tengah makan keropok tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Baik. Okey, tapi kamu janganlah ikut cara cikgu buat email ni eh. Mana contoh tadi? Ini ringkas je. Ringkas. Ini memang tak ikut format SPM eh. Takkan cikgu nak ikut format SPM pula kan? Okey. Baik, contoh email macam ni. Okey, kejap. Bagi yang senang-senang lah. Ni dia. Ini contoh soalan email. Okey, nampak? Baca email di bawah dengan telitinya. Anda dikendaki menjawab email yang anda terima di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Baik, ini contoh email. Bayangkan kamu buka Gmail, lepas tu kamu dapat email. Email daripada kawan. Nampak? Ini dia punya email. Hana ni kawan kamu. So, nama kamu Munirah. Maknanya Hana message email dekat Munirah. Apa tajuk dia? Panduan untuk lulus dalam temuruga. Apa dia teknik? Cara-cara untuk lulus temuruga interview. Okey, baik. Ini contoh dia.
contoh email yang diberikan oleh oleh apa oleh Hana ni. Okey, siapa nak baca seorang? Siapa yang sudi untuk baca email ini? Cikgu. Okey, bagus. Boleh baca. Start dengan saudari Munirah. Saudari Mulia, apa khabar saudari di sana? Sudah lama kita tidak berjumpa sejak perintah kawan pergerakan PKP dijalankan. Saya berharap agar saudari berada dalam keadaan sihat bersama keluarga tercinta. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada saudari kerana telah berjaya menyambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Saya berasa sangat gembira atas kejayaan saudari. Untuk pengetahuan saudari, saya juga telah mendapat panggilan temuduga di UPSI dalam program Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Temuduga ini akan diadakan pada bulan hadapan secara dalam talian. Jadi, saya perlu membuat persediaan yang rapi untuk menjalani temuduga tersebut. Oleh itu, bolehkah saudari berkongsi dengan saya tentang panduan untuk lulus dalam temuduga? Sekian sahaja untuk kali ini. Saya amat berharap agar saudari dapat berkongsi segala ilmu dan pengalaman saudari kepada saya, sahabatmu. Okey, terima kasih. Siapa ni? Kak Im eh? Ya, Ibu. Okey, terima kasih Kak Im Hadi. Baik, jadi Hana ni dia tanya Kak Munirah. Kan tanya. Dia beritahu. Hana beritahu Munirah, Hana dapat panggilan temuduga dekat UPSI. Okey, kos apa? Kos ijazah sarjana muda bahasa Melayu. Mana nak jadi cikgu BM lah ni kan? Temuduga tu akan dijalankan pada bulan bulan apa? Bulan depan dalam talian online. Jadi Hana nak minta pendapat lah ataupun nak minta tips daripada Munirah ni tentang panduan temuduga di UPSI. Kenapa dia tanya dekat Munirah? Sebab Munirah ni dah belajar dekat UPSI. Jadi Munirah ni tahulah cara untuk lulus temuduga. Baik. Jadi Munirah kena balas email kepada Hana. Faham? Jom tengok macam nak buat. Okey. Sekarang ini daripada ialah Munirah Ashiki. Tukar kepada Hana. Sebab apa? Sebab Munirah email kepada Suria Hana. Tajuknya ialah panduan untuk lulus dalam temuduga. Okey. Baik. Perenggan pertama ni namanya ialah ayat format. AF ni bukan Akademi Fantasia. AF ni ialah ayat format. Ayat format ni makna kena hafal. Kena hafal kena hafal ayat ni. Ayat format ni maksud dia ayat yang kena ada dalam email. Okey, apa yang dia beritahu ni? Menemui sahabatku Suria yang kini berada di Negeri Sembilan. Saya berharap agar saudari sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Saya telah menerima email saudari pada 2 hari yang lalu. Saya berasa sangat gembira kerana saudari telah mendapat panggilan temuduga bagi program Sarjana Muda Pendidikan. Nampak? Kalau kamu tengok, ayat format ni dia macam surat kiriman tidak rasmi. Betul tak? Dia tanya khabar. Lepas tu, dia beritahu lah perkembangan dia. Macam tu. Jadi ayat format ni kamu kena hafal boleh ataupun buatlah ikut kamu sendiri. Lepas tu, letak apa ni? Kita panggil sebagai panggilan kehormat lah kan? Panggilan kehormat. Kalau perempuan, saudari. Kalau lelaki, saudara. Okay, saudari Suria. Okay. AR1, ayat rasangan 1. Saya berbesar hati untuk berkongsi beberapa panduan temuduga bagi program tersebut.
berdasarkan pengalaman saya pada tahun lepas. Okey. AR2, ayat rancangan 2. Sebagai calon, kita perlu membuat persediaan yang secukupnya untuk menghadapi temuduga tersebut. Oleh itu, saya akan berkongsi dengan saudari tentang beberapa panduan untuk lulus dalam temuduga program Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Yang ini pendahuluan lah kan. Pendahuluan. Makna kita tulislah apa-apa info tentang temuduga, tentang tema tu. Okey. Perenggan seterusnya barulah masuk isi. Ini macam buat ayat biasa lah, macam buat karangan biasa je. So kamu kena kongsikan lah apa dia panduan untuk lulus dalam temuduga Sarjana Muda Bahasa Melayu. Okey, apa tip yang pertama? Nampak ni. Panduan untuk Panduan utama untuk lulus dalam temuduga dengan cemerlangnya ialah saudari perlu mematuhi etika pemakaian temuduga. Maksud dia, kalau kita nak pergi temuduga, kita kenalah pakai pakaian yang formal kan? Contohnya pakai baju kemeja, memakai tali leher. Apa lagi? Pakai seluar yang sesuai. Jangan pakai seluar jean pula kan? Lepas tu lagi satu, kena pakai kasut tutup. Kan? Jangan pakai loafer lah pula eh. Lagi satu, kena pakai stocking. Kena pakai stocking dan tak boleh tak pakai stocking. Cikgu nak share sikit eh. Dulu kawan cikgu kan, dia pergi temuduga guru dekat dekat SPP Putrajaya dan dia gagal dalam temuduga guru. Kenapa dia gagal? Sebab waktu panel temuduga tengok pakaian dia, okey, tapi masalahnya ialah dia tak pakai stokin. Bayangkan sebab stokin dia gagal temuduga. Nampak ah? Jadi kamu jangan main-main etika pemakaian ni pun diambil berat dalam uh, aspek kriteria temuduga tu untuk lulus. So dia gagal, dia check result gagal. Jadi dia pergi temuduga kedua. Alhamdulillah lulus. Kawan cikgu pun dah jadi cikgu dah sekarang ni. Bak, itu pentingnya. Alamak, sampai sini. Okay, tak contoh ni. Aspek pemakaian merupakan ni ayat uraian AH lah ayat uraian Kenapa kita kenapa kalau kita nak pergi temuduga kita kena ikut temuduga? Kenapa? Aspek pemakaian merupakan perkara yang sangat penting kerana pakaian melambangkan personaliti kita. Maksud dia melambangkan imej kita. Kalau pakaian kita ni macam rock, kita seorang rockers. Kalau pakaian kita ni macam hip hop, kita memang rapper lah contoh. Kalau kita suka pakai baggy, kita mungkin peminat K-pop. Macam tu lah. Maknanya pakaian tu melambangkan kita punya identiti, jati diri, personality kita. Betul? Kalau pakaian kita masih Islami, kita mungkinlah seorang yang beragama. Macam tu lah. AC, ayat contoh. Apakah contoh pakaian temuduga yang bagus, yang cemerlang? Sebagai contohnya, calon wanita perlu berpakaian formal, sopan dan tidak menjolok mata. Kalau perempuan tu kena pakai baju kurung. Faham? Janganlah pakai chongsam, pakai sari pula Tak boleh. Kena pakai baju yang menutup aurat. Yang sopan lah kan. Okey, janganlah pakai skirt pula Macam guru kan. Guru. Guru kat sekolah pun kalau sebenarnya kalau guru yang uh, bukan beragama Islam kan. Kalau pakai skirt
skirt dia kena labuh. Bawah lutut. Betul. Tak boleh pakai skirt atas lutut. Skirt ke blouse kan kena labuh. Ha. Yang Abang Kamil tak apalah kan. Dia pakai baju kurung. Baju kurung tu memang dah tutup aurat dah kan. Yang tu jangan pakai baju kebaya. Baju kebaya tak boleh. Kenapa? Sebab dia ikut bentuk badan. Tak sesuai. Kadang sesuai tak boleh pakai. Oleh itu, penampilan yang cemerlang merupakan aspek yang sangat penting kerana AP dan penegas. Kerana etika pemakaian mahasiswi dinilai oleh panel temuduga. Ingat. Ah. Yang ni temuduga untuk belajar dekat U pun kena formal juga. Okey. Sebab sekarang ni kan pakaian macam-macam eh. Ada yang pergi temuduga pakai legi apa? Legi. Legi eh. Legi eh. Legging, 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 legging kan? So legging. Ataupun laki pakai slim fit kan? Ah, ada yang seluar go-kart lah kan? Tapi lagi bagus ketika pakai seluar straight cut. Kita pakai straight cut je. Tak ada tak menampakkan bentuk peha, bentuk kaki tu. Okey. Itu panduan pertama eh. Maknanya kita kena mematuhi etika pemakaian temuduga. Okey, panduan kedua pula. Seterusnya, saudara. Silap, saudari cikgu silap. Ni cikgu buat ni. Saudari perlu mempunyai pengetahuan yang baik tentang isu semasa dan maklumat program yang dipohon. Okey, siapa yang pohon ni? Okey, Munirah ni, dia memohon program ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu. Jadi, dia kena ada pengetahuan tentang bahasa Melayu. Faham? Maknanya, dari segi konten, konten tu maknanya tentang ilmu bahasa Melayu dia kena tahulah kan tentang tata bahasa kan. Dia kena tahu dah sebab dia memang nak jadi guru bahasa Melayu jadi dia kena mahir tata bahasa lah. Yang kedua dia kena tahu tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan bahasa. Faham? Contohnya isu apa? Isu bahasa rojak, isu bahasa Selangor ataupun isu apa lagi? Isu murid-murid pada zaman kini kurang fasih berbahasa Melayu, itu pun isu bahasa. Kenapa? Kenapa murid tak fasih berbahasa Melayu? Sebab dekat rumah dia menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Tamil. Lepas tu dekat sekolah pula barulah dia kena cakap bahasa Melayu. Itu sebab dia tak fasih bahasa Melayu. Faham? Apa lagi? Baru-baru ni hangat dekat media sosial. Ada ahli politik kan dekat parlimen dia tak cakap bahasa Melayu. Dia menggunakan bahasa Inggeris. Itu pun isu bahasa juga. Sepatutnya dekat parlimen kita kena bertutur dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu lah bahasa kebangsaan. Jadi kita kena memartabatkan bahasa Melayu kan. Tak boleh kita menggunakan bahasa asing dalam dewan, dalam parlimen tak boleh. Kan? Surat menyurat pun kita kena gunakan bahasa Melayu. Faham? Tak boleh gunakan bahasa Inggeris. Sebab tu lah cikgu gunakan bahasa Melayu nampak. Cikgu memartabatkan bahasa Melayu tapi dia balas bahasa Inggeris pula. Kenapa dia balas bahasa Inggeris? Sebab developer tu tak tahulah developer tu bukan bukan Melayu pun nampak. Dia balas bahasa Inggeris. Okey. Nampak? Inilah cikgu memartabatkan Melayu, cikgu guna bahasa Melayu lah. Okey. Apa lagi? Isu semasa tentang bahasa. Apa lagi? Contohnya macam kalau nak buat poster kan. Poster pun kita kena utamakan bahasa Melayu. Kena utamakan Melayu tak boleh tulisan bahasa Inggeris atau bahasa Mandarin ke bahasa Tamil tak boleh diperbesarkan dalam poster tu. Lebih-lebih lagi poster yang melibatkan kementerian kan. Tak boleh. Bahasa Melayu je boleh. Okey. Okey.
Berbalik kepada isi ni Sebagai contohnya, saudari harus mempersiapkan diri dengan pelbagai pengetahuan merangkumi ilmu pedagogi. Maksud ilmu pedagogi tu ilmu mengajar. Ilmu mengajar dalam kelas. Itu maksud ilmu pedagogi. Ilmu PDPC ya. Dasar-dasar pendidikan. Kemahiran bahasa Inggeris. Betul. Waktu cikgu interview dulu pun cikgu kena cakap bahasa Inggeris. Lepas cikgu selesai temuduga bahasa Melayu, dia tanya cikgu bahasa Inggeris. Tanya apa Tell apa soalan dia? Tell me about your favorite food. Dia tanya kita tentang makanan kegemaran. Bukan. Tentang hometown. Apa benda yang menarik dekat cikgu kampung cikgu? Kena cakap bahasa Inggeris. Lepas tu cikgu interview USI. USI pun kena ada interview bahasa Inggeris. Cikgu interview kat UTM Shalam pun ada bahasa Inggeris juga. Jadi kamu memang kena mahir bahasa Inggeris. Tak boleh lari bahasa Inggeris. Kan? Walaupun kamu temuduga tu kursus bahasa Melayu pun kena juga melalui temuduga bahasa Inggeris. Dan penguasaan konten bagi subjek bahasa Melayu. AP, ayat penegas. Pendek kata, saudari haruslah berusaha dari sekarang untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang program Sarjana Muda Bahasa Melayu. Okay dah, cukuplah bagi dua panduan, dua tips. Okey, akhir sekali kesimpulan. Ayat harapan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya berharap agar perkongsian saya akan memberikan manfaat yang berguna kepada saudari. Hai cadangan, saya mencadangkan saudari untuk menghadiri kelas bimbingan rahsia lulus temuduga usi yang dianjurkan oleh Encik Muhammad Nur bin Idris secara dalam talian. Ayat penilaian melalui usaha tersebut, saudari akan lebih bersedia dan yakin untuk menghadapi temuduga. Kita beritahu, kalau Munirah ni nak lulus temuduga usi, dia kena hadiri kelas online tentang rahsia untuk lulus temuduga. Okey. Okey, seterusnya kesimpulan. Sekian saja untuk cerita ringkas kali ini. Saya berharap semua kita akan bertemu lagi dalam email yang akan datang. Naik format Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat majaya kepada saudari dan semoga saudari digunakan kesempatan yang baik. Sahabatmu, Munira. Okey, nampak? Itulah dia cara nak menulis email. Ya, dia macam surat kiriman tak rasmi. Yang berbeza dia ada apa? Dia ada ni, letterhead ni. Ada ni je. Yang lain semua macam surat kiriman tak rasmi. Okey, semua faham tak cara nak tulis email? Okey, kalau faham, respon faham dekat chat. Alhamdulillah. Yang lain faham tak? Alhamdulillah. Okey. Baik. Sharvin tak ada hari ni, Sharvin. Sharvin ada Sharvin ni. Oh, Sharvin tak ada hari ni Baik, ada soalan tak tentang topik email ni? Lepas cikgu nak ajar sebab tak sempat lah kita nak kena kejar untuk trial exam ni. Peperiksaan percubaan SPM ni. Tak ada Ada soalan tanya je. Okey, kalangan bahagian A sama je lah. Limit perkataan dia, ni dia. Sama je, 200 perkataan. Sebab, kalangan email ni dia akan muncul dekat bahagian A.
Dia tak akan muncul dekat bahagian B tak? Bahagian A. Okey. Jangan kurang 150, jangan lebih 200. Tu je. Okey, kamu kena kuasai tau. Karangan berformat ni. Kebiasaannya, soalan percubaan akan keluar tau. Sebab cikgu tengok soalan percubaan tahun lepas, semua negeri cikgu tengok. Ada yang keluar email, ada yang keluar email, ada yang keluar resume, ada yang keluar surat kiriman rasmi, memang ada keluar. Tapi yang pelik dekat SPM tak keluar. Percubaan dah keluar. Jadi kamu kena belajar dah. Okay? Kalau tak belajar nanti, kamu akan hilang banyak markah dekat karangan bahagian A. Baik, jom tengok seterusnya pula. Karangan surat kiriman rasmi. Right. Alright. Baik, cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk rehat kejap. Kita akan sambung 95 minit. Boleh eh? Cek file dulu. Nak minum ke, nak pergi tandas ke, nak solat ke.
Okey, sambung eh. Hari ni ada ni keputusan pertukaran guru tau. Kemungkinan besar ada cikgu-cikgu kat sekolah kamu semua akan pindah. Ada yang akan pindah. Hari ni result pertukaran guru. Cikgu pun apply juga gagal. Cikgu nak apply kat Selangor tak dapat lagi. Tak ada rezeki lagi. Tu tengok nanti lepas cuti sekolah ni memang ada juga cikgu akan pindah lah. Okey, sambung-sambung. Okey, tadi cikgu bagi tahu tentang tujuan email buat apa eh? Okey, ini tujuan kita buat surat kiriman rasmi. Yang pertama, surat aduan. Nah, kita nak adukan apa masalah macam macam kes cikgu lah kan? Aduan tentang apa ni? Bil air yang melambung tinggi kan? Disebabkan masalah masalah apa ni? Sistem perpaipan ke kan? Surat minta maaf, surat bantahan. Bantahan tu macam mana? Bantahan tu mungkin bantahan uh, apa ni contoh ah? Contohlah kan, surat bantahan tak nak kawasan tu jadi apa dia buat sebagai kandang kandang khinzir ke itu. Ataupun buat surat bantahan tak nak kawasan tu apa ni? Dibuat kilang ke tu namanya surat bantahan. Kita bantahan tak ada mana protes lah, protes tak ada sesuatu. Yang keempat, surat tunjuk sebab. Yang ini kalau kita ada masalah disiplin ataupun masalah tingkah laku. Kan kita kena tu buat surat tunjuk sebab. Contohnya kan kalau kita tak hadir, tak kerja apa ni? Um, Ponteng kerja kan. Kena tunjuk surat sebab. Ataupun ponteng sekolah pun kena buat surat tunjuk sebab. Okay. Surat rayuan tu kalau kita membuat sesuatu permohonan. Contohnya kita nak mohon ke college kan. Kalau gagal, kita buat rayuan, surat rayuan. Macam cikgu kan. Cikgu gagal pertukaran. Cikgu buat rayuan ke JPN. Surat rayuan. Okey, surat ucapan tahniah. Kalau kawan kita tu baru berkahwin ke kan. Kita buatlah surat ucapan tahniah. Surat mohon kebenaran. Kebenaran ni macam kebenaran untuk memohon peminjaman peralatan ke ataupun memohon penempahan tempat ke. Okey. Yang ke-8 surat cadangan. Yang ni jarang jarang. Yang 9 adalah surat mohon pengacuan. Pengacuan tu macam contohlah ada aktiviti sekolah kan. Kita tak boleh join sebab ada masalah peribadi ke kita kena buat surat pengecualian. Okey Ini ada contoh-contoh surat rasmi. Surat kiriman rasmi. Okey. Ini contoh soalan dia. Pak, gambar di bawah menunjukkan remaja terlibat dalam perlumbaan motosikal. Saya pula. Motosikal haram. Pada setiap malam Sabtu di kawasan tempat tinggal anda. Sebagai penduduk yang prihatin, tulis sebuah surat kepada pihak berkuasa untuk mengadukan masalah tersebut dan kemukakan cadangan tentang tindakan yang perlu diambil. Baik. Okey, maknanya dekat kawasan tempat tinggal dia ada kegiatan lumba haram, mak rempit kan. Jadi kamu rasa tak selesa kan? Macam terganggu, jadi kamu kena buat surat rasmi dekat pihak berkuasa. Dekat siapa? Dekat pihak polis.
Tapi sebenarnya tak buat pun kan. Kalau kamu nampak ada kegiatan mak rempit, kita biasa buat apa? Kita buat laporan polis je kan? Betul? Tak ada buat surat kiriman rasmi ni. Okey Baik, tema dia perlumbaan musikal haram. Fokus isi masalah perlumbaan musikal haram. Cadangan untuk menangani perlumbaan musikal haram. Format dia surat kiriman rasmi. Baik, mana ni ya Allah? Ni contoh dia. Panjang ni. Sekejap, Ni dia. Inilah contoh surat kiriman rasmi. Baik, yang pertama nampak ni. Okey, yang pertama ni alamat apa? Alamat pengirim ke alamat penerima? Cuba respon. Ha, dari tadi cikgu cakap. Ha, yang pertama ni alamat pengirim ke alamat penerima? Alamat pengirim tu maknanya yang hantar surat. Yang penerima tu yang terima surat. Betul. Bagus Amirul Darwish. Kak Im. Bagus. Aramat pula. Alamat pengirim. Orang yang menulis surat. Alamat pengirim. Ingat Baik, lepas tu cara dah tulis pula. Tulis alamat yang lengkap lah kan. Ada alamat penuh. Jalan apa. Bandar tu apa dia. Daerah apa. Postcode dan juga nama negeri. Nama negeri pula. Nama daerah. Kan daerah Kajang. Kajang kena tulis huruf besar. Ingat huruf besar. Lepas tu nak tulis negeri boleh juga. Tulis kat sini Selangor. Boleh. Lepas tu buat garis panjang. Okey, yang kedua barulah tulis alamat penerima. Jadi surat ini ditujukan kepada pihak berkuasa, pihak polis. Ini alamat penerima. YDH Tuan ASP Hassan Basri bin Yahya, Ketua Cawangan Trafik Balai Polis Kajang. Poskod, daerah dan juga negeri. Tarikh kena tulis tarikh apa? Tarikh kita tulis surat. Faham? Kalau kamu tulis surat hari ni, tulislah tarikh 27 hari bulan Mei 2021. Yang paling penting sekali, bulan. Bulan kena tulis dalam bentuk perkataan. Okey, lepas tu panggilan kehormat. Tuan. Tuan Jangan tulis saudara pula. Tak boleh sebab dia ialah dia pangkat apa ni? Pakai ASP kan? Kenalah gelaran tuan. Lepas tu tajuk. Aduan tentang kes perlombaan basikal haram di Bandar Puteri. Semua kena huruf besar di permulaan perkataan. Nampak huruf besar. Kes pun huruf besar. Perlombaan huruf besar. Motosikal. Kena detail Tak boleh main hantam je buat surat ni Okey. Okey, cuma kata tugas saja huruf kecil nampak? Tentang. Tentang ni kata sendi nama. D. D tu kata sendi nama. So, kata sendi nama huruf kecil. Tak perlu besarkan. Baik, dah siap? Kena garis. Lepas tu, tulislah ayat format. Baik, ayat format lah kan? Merujuk perkara di atas, saya ingin membuat aduan tentang kes perlombaan motosikal haram di kawasan yang berhampiran dengan kediaman penduduk. Iaitu di sepanjang jalan dari pusat perniagaan Lotus, Bandar Puteri ke kediaman Strata Bandar Puteri. Aktiviti ini sering berlangsung antara pukul 1 hingga 3 pagi pada setiap hari Sabtu. Aktiviti ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk dan tindakan yang wajar perlu diambil. Right. AA ni apa dia? AA ni adalah arahan.
Arahan tu kamu akan tulis apa masalah yang timbul pada penduduk dan apakah tindakan yang kamu mahukan daripada pihak berkuasa. Okey, jelas. Okey, masuk isi pula. Okey, cikgu nak seorang baca Boleh tak? Siapa yang nak baca? Aira, Aira. Boleh baca Aira? Baca nombor 2 ni. Ada tak Aira? Farisha ada Farisha? Hai, tak ada. Umairah ada Umairah? Cikgu nak perempuan pula. Tadi dah lelaki baca. Mariam ada Mariam? Ada. Okey, baik-baik. Okey, Mariam baca jap perangan kedua. Perangan kedua lah. Nombor 2 ni. Masalah utama perlombaan haram ialah mereka membahayakan nyawa orang lain. Para pelumba haram ini meletakkan nyawa pengguna jalan raya di ambang kematian. Sebagai contohnya, pada bulan ini, seorang penduduk telah meninggal dunia akibat kemalangan yang dicetuskan oleh pelumba haram ketika pulang dari tempat kerja. Kes kemalangan ini menyebabkan keluarga dan yang berkenaan kehilangan tempat bergantung. Oleh hal yang demikian, kes perlombaan haram ini telah menjadi kebimbangan penduduk. Okey, terima kasih. Mariam, bagus. Jadi, perenggan yang kedua ni kita tulislah apa dia masalah yang timbul daripada gejala pula daripada kes perlombaan haram. Apa masalah dia? Dia boleh membahayakan nyawa orang lain. Faham? Dia dah merempit tu kan. Kalau tak mak rempit mati, yang mati orang lain. Okey membahayakan nyawa orang lain. Okey, ayat huraian. Kenapa membahayakan nyawa? Para pelumba haram ini meletakkan pengguna di raya di ambang kematian. Apa contohnya? Dia bagi contoh insiden yang berlaku dekat kawasan perumahan Bandar Puteri. Contohnya pada bulan ini, seorang penduduk meninggal dunia. Sebabkan kemalangan yang dicetuskan oleh pelumba haram. Mungkin waktu tu, pelumba haram tu dia pergi melanggar pula seorang lelaki ni. Pernah berlaku tau. Ya Pernah berlaku dekat kawasan perumahan cikgu kan. Cikgu punya saudara lah kan. Waktu tu dia baru balik daripada surau. Kan? Dia jalan kaki lah lintas jalan. Ada pula motor pergi hentam belakang dia. Apa yang berlaku? Dia punya tempurung kepala dia pecah. Kan? Lepas tu dia ditidurkan ke hospital selama 6 bulan. Dan akhirnya meninggal. Okey, disebabkan itulah majlis pemandaran dia letak bonggol dekat kawasan perumahan tu untuk mengelakkan motosikal ni laju. Nampak? Bayangkan dekat depan rumah Pak Saudara Cikgu tu ada 3 bonggol dia buat disebabkan kes tu. Nampak? Tu dia. Itulah kadang-kadang pihak berkuasa ni kan majlis kata kan dah ada kes kan baru nak buat kerja kan. Sebelum ni kita buat rayuan, buat bonggol, minta minta buat bonggol apa kan. Kawasan perumahan kan kena buat bonggol kan. Sebab kita laju, kita motor laju kan. Buat memang tak layan. Tapi bila ada kes baru nak buat kerja Ha. Oh yang langgar tu cikgu. Yang langgar dia tu rasanya budak bawah umur.
Budak berumur yang langgar dia tu. Tahu dia apa dia. Aku tak pasti. Kalau berumur ni yang dipersalahkan ialah mak ayah dia lah. Mak ayah dia yang akan dipersalahkan. Dah lupa lah. Kes ni tu dah 7 tahun lepas. Lupa lah. Tapi kalau ikut kes mahkamah ni, kalau membunuh tanpa niat ni, kena hukuman penjara kan? Kena hukuman penjara. Ataupun denda. Kebiasaannya lah. Penjara. Apa lagi eh? AI impak. Kes kemalangan menyebabkan keluarga penganaan kehilangan tempat bergantung. Bayangkan yang meninggal tu ialah ketua keluarga, seorang suami kan. Bila meninggal, siapa nak jaga keluarga dia kan? Anak-anak dia, siapa nak bagi makan? Okey. Lagi-lagi sekarang ni kan. Sekarang ni kan dah kerajaan dah masuk ke pencen, betul tak? Sekarang ni kaitan kerajaan tak ada pencen dah. Semuanya kontrak. Faham? Semuanya kontrak. Maknanya ada skim KPSP je. Cuma cikgu nasib baik. Kan? Cikgu nasib baik. Cikgu dapat lagi lah skim pencen. Maknanya contohlah cikgu pencen umur 60 kan. So cikgu dapatlah merasa gaji gaji pencen. Maknanya mungkinlah waktu cikgu pencen gaji cikgu mungkinlah 10,000 contoh kan. 10,000. So cikgu akan dapat dalam 60%, 60%. So dapat 6,000. Kan? Tak kerja duduk rumah dapat 6,000 kan. Tapi sekarang ni tak ada dah skim pencen. Semua guna skim SSPA Skim KPSP. Okey Itulah. Tapi kalau KSP pun ada kebaikan jugalah kan. Ada kebaikan juga. Tak semestinya KSP itu teruk. Okey. Baik, seterusnya. Eh, ya Allah, tersikit pula. Yang ketiga Yang ketiga ni lah langkah. Apa langkah? Langkah untuk membanteras kes perlumbaan haram ni. Nak buat apa dekat nak biar je kan? Okey, siapa nak baca? Siapa nak? Adli, Faris, siapa nak baca? Volunteer. Kalau kita lagi 6 minit je. Krik. Siapa nak baca? Amirul, baca Amirul. Amirul Darwish. Nombor 3 ni. Krik. Wan Haziq. Alhamdulillah. Wan Haziq. Mat rosak ke? Tak dapat. Apalah Kak Im lah baca Kak Im. Okey. Oleh itu, saya ingin mencadangkan pihak Tuan supaya mengadakan iktipan sebelum membuat sebuah. Jika rancangan untuk menahan dan menangkap mereka yang terlibat tidak dibuat dengan telitinya, mereka akan terlepas kerana mereka sering mengetahui perancangan pihak Tuan lebih awal. Sebagai contohnya, pihak Tuan perlu membuat kepungan di setiap penjuru kawasan tersebut supaya perlumbaan haram tidak terlepas. Melalui cara ini, mereka yang salah akan dapat dibawa ke muka pengadilan. Dalam hal ini, saya yakin bahawa pihak Tuan mempunyai anggota yang cekap untuk bertindak. Okey, terima kasih Kak Im. Baik. Okey, apa langkah yang kita yang kena buat? Kata, dia kata mengadakan intipan sebelum buat sebuah. Intipan tu maknanya dia kena mengintip dulu kan. Mungkin ada jadi macam orang biasa. Dia yang buat kerja-kerja ni SB lah ataupun special branch kan. Dia mungkin pakai baju biasa pun kan. Dia tengok lama-lama.
Dapat tengok mak rempit dekat sikit, ditangkap. Okey, jika perancangan untuk menahan dan menangkap mereka terlibat tidak dibuat dengan teliti, mereka akan terlepas. Okey, maknanya sekarang ni nak tangkap mak rempit tak boleh sekadar buat Roblox je kan. Kalau buat Roblox, mak rempit ni boleh lari. Kan? Kadang-kadang ada yang bagi info kan kat grup WhatsApp. Kan? Mesti ada punya kan. Kalau ada Roblox apa kan, mesti ada info kat grup. Itulah masalah masyarakat sekarang ni kan. Kalau kita ni, kalau ada Roblox, jangan bagi tahu dekat grup. Kan? Ada sebabnya kenapa pihak berkuasa buat macam tu. Kan? Untuk tangkap orang-orang macam ni lah kan. Tapi itulah macam mana. Ke contoh dia, buat kepungan. Buat kepungan pula. Siap menyuruh. Okey, apa kesan dia? Ayat 4. Mereka yang bersalah akan dibawa ke muka pengadilan. Maknanya kena masuk penjara ataupun kena denda. Okey, itu je lah. Yang terakhirlah ayat kesimpulan. Saya berharap agar aduan yang saya kemukakan ini mendapat perhatian eh dan tindakan daripada pihak tuan. Segala jenis baik dan tindakan daripada pihak tuan didahulukan dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga sekian. Yang benar, tanda tangan, nama penuh, wakil penduduk, apa dia? Letaklah alamat rumah kamu. Itu saja surat kiriman rasmi. Teknik serang gerila tu bukan. Itu teknik peperangan lah. Tak sama bukan. Cikgu nak tahulah apa teknik yang digunakan oleh polis ni untuk menangkap suspek. Tahulah. Okey Baik. Jadi cikgu upload dah dalam website. Semua boleh tengok contoh karangan Baik, kejap cikgu nak share ni. Link kehadiran. Baik, jadi minggu depan cikgu nak fokus balik morfologi tata bahasa sebab dah lama tak belajar tata bahasa ni. QR. Okay, nak QR. Okey kelas, jadi sampai sini saja kelas kita pada malam ini. Okey, so kita jumpa pada kelas hari Khamis ini Seminar recap. Kau apa Cikgu lupa kau apa. Ya Allah, kejap, 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 kejap. Seminar 15 sampai 12.30 petang. 29 Mei hari Khamis ni Baik, so jumpa hari Khamis ni bagi yang join. Okay, bagi yang tak join, kita jumpa pada minggu depan Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama.